Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya berada di Kuang. Rumah kat belakang saya ni adalah jenis semi-D. Rumah ini mempunyai 3 bilik dan juga 2 bilik air berukuran 22 kaki kali 44 kaki. Lebih kurang 736 kaki persegi. Rumah ini sama saja kanan dan kiri. Jadi hari ni saya nak tunjukkan kepada anda rumah di bahagian kanan saya sahaja. Okey, jom kita masuk. Baik, ini adalah rumah yang berada di sebelah kanan saya. Okey, rumah ini ada porch depan ni. Okey, porch ni berukuran 10 kaki kali 12 kaki. Okey, untuk rumah ni owner dah siap tambah grill. Jom kita masuk. Okey, ini adalah bahagian ruang tamu. Ruang tamu ini berukuran 15 kaki kali 12 kaki. Okey, ini adalah bahagian bilik utama. Bilik utama ini berukuran 10 kaki kali 10 kaki. Dan dalam bilik utama kita ada satu tandas. Tandas ini sama saja saiznya, berukuran 4 kaki kali 6 kaki. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke bahagian bilik nombor 2 pula. Jom. Okey, ini adalah bilik nombor 2. Bilik nombor 2 ini berukuran 9 kaki kali 10 kaki. Seterusnya adalah bilik nombor 3. Okey, bilik nombor 3 ini ukurannya sama je dengan bilik nombor 2 tadi, iaitu 9 kaki kali 10 kaki. Seterusnya adalah bahagian dapur. Bahagian dapur ni berukuran 9 kaki kali 12 kaki. Baik, dekat bahagian dapur kita ada satu tandas. Tandas ini sama juga ukurannya dengan tandas nombor 1 tadi, iaitu 4 kaki kali 6 kaki. Baiklah, itu sahaja untuk video tour rumah kita pada kali ini. Jumpa lagi di next video. Bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya bersyukur kepada Allah SWT kerana telah mengizinkan 2M Home ni menyiapkan rumah ini mengikut jadual yang telah ditetapkan. Okay, memang pada permulaannya kami menghadapi kesukaran untuk mencari kontraktor untuk menyiapkan rumah ni. Walaupun pada awalnya kami telah mencari kontraktor lain, tetapi disebabkan tidak ada suatu agreement dan tak ada plan layout yang membolehkan, yang meyakinkan diri saya untuk mengambil kontraktor tu, jadi saya switch kepada kontraktor lain yang mana saya dapat daripada TikTok, dan daripada situ saya terus pergi ke pejabat 2M Home bersama isteri saya untuk berbincang tentang membuatkan rumah ni. Dan pada asalnya kami bercadang untuk buat satu unit, tetapi disebabkan saya rasa lebih baik saya invest untuk buat 2 unit dan saya jadikan ia sebagai semi-D. Dan di situ semi-D juga nampaknya ada potongan harga sebab dia berkongsi dinding. Jadi dengan pada hari ini saya syukur kepada Allah dan saya dapat mereka dapat siapkan mengikut apa yang saya inginkan, dan segala komplain atau segala benda yang saya cakap tu nampak ditunaikan, dan saya yakin mereka yang di luar sana bolehlah kepada 2M Home, dan saya rasa boleh saya bagi kalau 10 poin tu saya bagi 9.9 lah. Itu yang terbaik lah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.